Hello gang, hari ni kita nak masak menu favourite orang berbuka, ayam masak merah buat abang marah. Menu klasik ala pengantin lah yang ramai orang suka. Okey, ayam kita gaulkan dengan serbuk kunyit dan garam dan kita goreng dulu separuh masak dan kita letak tepi dulu. So kita gunakan minyak yang sama, masukkan bawang kecil slice, kita tumis sekejap, masukkan kisar bawang merah dan bawang putih, serai dan juga cili kisar. Kita tumis sampai naik bau dan sampailah pecah minyak. Kita tambah sedikit sos cili dan sos tomato bagi warna dia lagi cun, dan masak sampai kuah pekat dan warna kemerahan betul-betul naik ala warna Manchester United. Okey, masukkan ayam yang dah goreng tadi, kita gaul sampai semua sampai sebati merah. Dah siap ayam masak merah kita hari ni. Ini satu pinggan nasi tak cukup 3 pinggan ni baru on lah. Jumpa untuk next episode. Bye bye.